Record ke? Saya pun tak tahu saya record ke tak. Halo, sekarang dah pukul 2.40. Saya sekarang nak pergi lobby, nak pergi keringkan baju kat belakang. You guys nampak? Lepas tu probably I'm going to cari betul ke ayat tu? Saya nak cari baju nikah. Maybe baju kurung simple je. So, saya akan berjalan-jalan di Setia Alam lah. I think I'm going to keringkan dekat Setia Alam. Thank you. Plan dia macam nak cuci rambut. Sebab macam saya dah penat sangat dah weh. I'm so sleepy. Ngantuk sikit lah, tapi I don't mind sebab so macam nak pergi spa. Hari ni kita all out sikit lah. Kita akan pergi cek baju. Saya harap baju tu ada dekat kedai yang first, so that I tak payah pergi kedai yang second, third, fourth. I lapar. Tapi tak ada siapa ajak saya makan. Tunang saya pun berikan saya harapan je. Dia kata saya akan settlekan. Dia kata Saya akan settlekan kerja sebelum lunch. ternyata dia hanya mau pergi lunch. Dia nak pergi lunch dengan kawan-kawan dia guys. So tidak mengapalah, saya alright je. Motor jalan lah. Aku kan jalan gang. Bersettlekan dulu, nanti kita borak. Okay, mungkin saya akan buat montage. I don't know. You guys enjoy the video. Hujan panas. Nasib baik saya nak keringkan baju. Apa ni tergagap-gagap ni? Baiklah, saya ni memang plan nak keringkan baju. Kalau tak keringlah baju. Macam tu ayat dia. Oh no, I need a good night song. Kiss me lah gila. Kiss me. Okay everyone, see you guys soon. In 3, 2, 1. Tadi je dah try lah few baju. Dua baju tu kan. Satu baju tu cantik, tapi kind of like macam bukan apa I nak. And semua tadi tu adalah dress. I cari kurung sebenarnya, tapi kat sini kurung dia macam kain yang kejung tu, and saya tak confident. And lagi satu, bila you pergi sorang-sorang kan, and tak ada orang yang boleh tolong you macam tu zip belakang, faham tak? So I rasa susah gila. Sekarang lagi ambil baju tadi saya keringkan. So lapar, tapi tak apa. I nak pergi section 7 sebab ada kedai Jannah Noi. Tahu macam nak pronounce je. So yeah, itu je lah kot. Penat tau sebenarnya, because I plan everything is so cantik dah, tapi I pula jadinya. I sebenarnya dah penat sangat korang. I macam dah penat yang tahap penat sangat. Masuk je. Okay guys. Talk to you guys later. I dah penat. I want something. I want to eat something. So saya dapat air kelapa. So thirsty. Boleh je sebenarnya lagi makan, tapi sabar. Nasib baik tak manis sangat. Sedapnya. Sedapnya. Allah Akbar, penat. Okay, sekarang ni nak dekat pukul 4. So jomlah kita ke next kedai. So yeah, by the way, thank you korang for teman je. Saya terharu sangat. Bukanlah tak ada siapa teman, tapi because like I ada 3 beradik. Adalah lagi seorang jauh, 2 orang lagi kecil, which is 3 beradik lah. I, Fina, Shraf. Seorang
belajar. Jauh. Esok baru dia balik. And seorang lagi dia tengah sarap mengandung. I sebenarnya nak minta teman je, tapi yelah, dia pun ada life sendiri. So I malas. Kalau orang nak tolong, dia akan datang. Tapi tak apa, kita tak boleh nak mengharapkan orang, which kita kena mengharapkan diri kita je. So sekarang saya ada diri saya je. Saya kena be strong and be careful juga at the same time lah. So yeah, let's go. I don't want to talk a lot. I want to go now. Bye. Jumpa korang sekejap lagi kot. I don't know. Tengoklah hati saya update je. Bye. Update. Sekarang dah pukul 9 suku. Cia dah dekat rumah. Kan Cia tadi cari baju kan. Sekarang ni Cia tak beli pun yang ini baju. Apa yang saya sedang buat sekarang ialah bajunya, baju kahwin saya lah. Cia nak tetaskan dia. Terus sebenarnya Cia takut sangat. Takut busik salah ke apa ke. Tapi macam melihat jahitan dia, macam asal boleh je ni. Tak apa, saya cuba. I'm gonna give a try. Dah tu kerja lah aku nak buat benda lah ni. I sebenarnya hari tu dia ada sebut tau, macam nak jahit kek. Macam tu. I macam dia nak betulkan kot. I tak sangka pula dia jahit kek dekat baju. Settle. Sebab saya nak update dekat Cik Tunang. Saya jarang-jarang panggil dia Cik Tunang korang. Macam rasa cringe sangat panggil dia Cik Tunang. So inilah the update, sahabat. This is the update. Cape tu dekat sini. Aku pun dah pening dah. Dari dua lah. Satu bahu kanan, satu bahu kiri. Okay. So far just kena like bersih-bersihkan gitulah. Dah settle dah. So inilah cape dia sampailah bawah sana, hujung sana. Panjang ya cape ni. And also dia lah yang paling berat. Dia sangatlah berat. So yep, I'm gonna update him. Nak cakap saya dah berjaya. So kita boleh jimat RM300. Sebab dia cakap RM300 tu boleh tidur hotel. Makanya betul juga, bolehlah jimat sikit. So ya, saya dah berjaya. Saya dah berjaya. Power kan I. Tengok. Tadi aku berapa cakap? 9 suku 9.5 15 minit. Kot Sofia kan, apa je tak berjadi. Saya boleh jadi semua. Alhamdulillah. Saya diberikan tangan yang ajaib. Dan terima kasih tu ibu lah. Sangatlah kreatif. Ayah pun kreatif. Sebab tu dapatlah saya yang kreatif. Anak first kan, kreatif lah. Buruk tu. Aku dah lah zoom. So yeah, see you guys tomorrow. Kes hari ni I nak rehat je. I ni atas I takkan lipat baju-baju ni semua. I takkan lipat. Tunggulah aku dah kahwin, nanti aku lipat lah. I'm so tired. So yeah, see you guys tomorrow. Bye. Hi, good morning semua. Hari ni hari Khamis. Tak lama je lagi 2 hari je. 2 hari, sehari, saya tak tahu. Hari ni je lagi spa. Macam nak konon-konon menenangkan diri lah. Konon-konon menjaga diri lah. Sebab saya dah tak terurus while menguruskan benda-benda lain-lain. Saya tak adalah uruskan apa sama sebenarnya. Tapi benda tu dia macam, benda tu kecil tapi dia rumit sikit. So ya, so saya punya appointment
tapi lagi 10 minit. So, yap. We'll update you guys later. Saya tengok cermin kat atas tu. Tengok cermin kat atas ni. So, nanti saya update ya. Bye. Adakah itu Kak yang dia beli kan? Chan? Atas ke atas. Itulah Chan. Ke atas. Atas tu nak ada Chan. Cuba nyanyi lagi. Patah. Patah. Ha. Nyanyi. Tak tahu. Ikutlah. Aira makan apa? Nasi. Nasi dengan Kuah banjir. kuah banjir. Uyo, kuah banjir. Aira boleh makan mamak lah. Uyo. Tapi Aira makan roti canai, Aira cakap pizza. Iya. Apa pun. Kita dah check in. Kita ada check in. This is my card, tingkat 13. So let's go. Diorang dua ni teman saya. So sekarang kita nak pergi bilik Kak Yung. Mana Kaknya? Tu bawa anak sekali. So tadi dah ambil tiket. Tiket pula. Ambil tiket. Sekarang nak masuk bilik. Bawa barang. Kain bawa beg tu je. Dah sekarang dalam lift. Kau tak suka dua-dua tu. Dan seorang lagi, orang tengah angkat barang kot. So sekarang kita kat tingkat 13. 18. Bilik 18. So tengah mencari bilik ni. So ni biliknya. Assalamualaikum. Ulama seperti dalam di gambar je. Tak ada fake. Tengok tandas dia pula. Dia tak nak barang dulu. Ulama. Nampak pula kat cermin. Style tu. Jauh betul. Penuh. Kalau ada orang lain tak tahu lah di mana. Uish. Ya Allah. Hello, sekarang kami berada di event hall. Kita nak hantar goodies semua kat belakang. 100 ada 1000. kat dalam kereta ni je. 1000 1000 ada dalam ni je. 1000 goodies diorang sumbatkan dalam kereta ni. 1000. Nervous lah. Dia bila dah macam ni nervous, tapi sekarang ni saya fikir nak tidur je.
That is my plum. Ya, ada purple-purple. Cute. Hello. Sekarang kita nak cari makan petang. Dinner lah kan? Dinner. Sebab hotel kita orang kat sana je. Sana je. Ni Syah KFC. Syah nak makan KFC. Kalau nak beli KFC. Tapi tak boleh bagi tahu nanti kan orang kata kita tak boycott Syah. Faham? Kita nak makan ayam. Ayam. Kita nak makan ayam apa? Rahsia. Ayam goyang. Jom. Hello. Nampak kau? Hello. Ni gelap lah bilik ni. Kita nak makan. Baru nak makan. Sekarang dah pukul pun kat situ. Dah pukul 7.30. Hari nak makan ingat. Kakak lampu dia ada, tak ada lampu lah. Tak ada lampu bilik apa. Tadi ramai gila kat situ. Makanya almost like 45 minutes jugalah kat sana. Gelap pun. Panas air. Kami tak pergi hotel. Talk to you guys. Maybe kita dah start in line. Mana ring? Ring tak ya? Ring tak ada. Nanti ya. Okay. Dah, close up. Dah, baru nak fokus lah. Okay. Dengan muka pucatnya. Tegakkan tangan. Okay, senyum sikit. I wish it. Okey tak? Muhammad Khairuddin. Ya, saya. Saya nikahkan kamu dengan anakku Siti. Hanya RM300 tunai. Cukup lah. Cukup. Boleh? Kita boleh terima? Dah? Sini. Pakai mic. Bagi mak. Bagi bola. Alhamdulillah, pasangan pengantin telah selamat dijawab pembunuhan dengan lancar. Pengantin telah jawablah ujian pembunuhan. Tapi oleh kerana dia punya hadirin nak rakam, nak dengar, kita berlakonnya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Haizat bin Muhammad Khairuddin. Ya, saya. Saya nikahkan kamu dengan anakku Siti Syahmin Ilyana Sofia binti Mustafa Al-Bakri dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Aku terima nikah Siti Syahmin Ilyana Sofia binti Mustafa Al-Bakri dengan mas kahwin RM300 tunai. Okey. Rasa tadi. Alhamdulillah. Auzubillahi minasyaitan. Saya tak pasti keluarga mana dahulu yang nak tampil ke hadapan. Yang terbaik ni kita ikut saja arahan juru foto kita. Barangkali nak kumpulkan keluarga tuan rumah dulu barangkali. Asal kau jadi abang? Aku nak kau macam
برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Iyana Sufia bersama dengan cinta hatinya Wan Syahrul Haizat. Ya Allah. Okay, freestyle. 1, 2, 3. Okay, freestyle. 1, 2, 3. Zafir siap sedia. Okay, freestyle. 1, 2, 3. Freestyle. 1, 2, 3. Okay, freestyle. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, freestyle. 1, 2. Okay, nak freestyle. 1, 2, 3. Okey, peluk dapat boleh. Pipi bertemu pipi. 1, 2. Okey, freestyle. 1, 2, 3. 3, go. Okey, freestyle. 1, 2, 3. Okey, peluk dapat boleh. Peluk. Okey, 1, 2, 3. Okey, alright. Okay, alright. Yeah. Okay, freestyle. 1, 2, 3. Okay, jap satu lagi. Saya tu vlog. Ni balik tu. Balik Johor. Bebas. Balik. Ish. Balik. Bye. Biar kita hero dah. tak. Balik belah. Kena jauh. Baik korang pergi ambil. Cuba kata selamat pengantin baru. Selamat pengantin baru pada kakak saya. Janganlah dekat-dekat je. Iyana Sufia binti Mustafa Al-Bakri bersama Syahrul Aizat. Dah balik. Bising. Dia sampailah ke tempat. Vlog lah. Gambar. Vlog. Sekarang dah pukul 2.30. Dan Saya dah penat. tetamu pun berkurangan. Saya dah penat sangat. Oh, saya nak cerita. Abang balik saya tak dapat langsung. Tak dapat ke? Tak ada siapa nak beratur untuk saya. Dah lah Nesta bukan kacang, tapi saya tak dapat langsung. Lepas tu saya nangis sebab saya jumpa mak angkat saya yang lama-lama. Lepas tu saya nangis. Sekarang saya dah ngantuk. Terima kasih. Nice. Baiklah, kalau ada semua dilakukan kepada Tuan Nabi, kalau ada umur yang panjang, insya-Allah di lain masa, di lain ketika dapat kita bersua kembali. Dan dengan lafasan salam saya bermula, juga dengan lafasan sama saya berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.
Halo. Kantin Perantin. baru. Selamat pengantin baru. Semoga cucu lakinya senang. You rasa bilik kita yang mana? Hijau tadi. Hah? Hijau tadi. Busuk. Betul. Tak pasal-pasal. Kena tunggu. Tak boleh. Tak boleh. First meal suami isteri. Tadi dah makan? Oh ya, dah. Hello. It is happening. Uyo. Apa dah? Apa nama dia? Senang gaut. Senang gaut. Banyak baik ni. Ni kena kat sini. Juga kan? Pisau. Janganlah. Pisau tajam. Ayah tak boleh pegang. Apa macam baju Aira? Baju Aira mana apa? Baju Aira mana apa? Dia boleh dia tak layan lah. Nani. Wah, ni. Uish. Semangatnya. Sini, tarik sini, tarik sini, tarik Sini. Oh. Wah. Tarik ni saja. Aira. Sini ada ni. Tarik ni. Start tarik ni. The biggest one. Oh. Bawa tarik oi. Wah, Nokza. Jap. Ni. Enggak. Tarik. Tarik. Oh. Tarik. Boleh buka. Makan je. Tak boleh buka lagi. Wah, thank you. Wah, tadi. Kata 12. Main apa? Tadilah. 12. Saron berak. Dalam tu. Lilin nak tiup ni. Tak payah tiup lah. Tiup lah dulu habis dah. Terbakar lilin ni. Terbakar sikit. Yeay. Sampai sibar. Sampai lupa nak tiup. Terima kasih. Dia dekat mana ni? Teguk lihat. Teguk lihat. Kucing penuh. Abang pergi buah abang. Taman. Nanti saya ambil. Pergi dulu. Dia ada kek. Semua pengantin baru. Boleh mandi-mandi. Tidur tadi. Ha? Apa dia? Tidur tadi. Tidur atas ni lah. Di sini. Ada ni. Lompat-lompat. Sini kita ada anniversary gift daripada ibu. Ada anniversary gift daripada ibu. Dengar. Anniversary? Wedding gift daripada ibu. One, two, three. Tengok view. Kita tengok view. Sana.
ada sah. Keluar. Wah, keluar balik terus. Bayi. Ambil bayar. Saya dah kahwin. Punya daging ni juga kita akan masak dengan rosemary, thyme and also garlic, and then sedikit untuk kita punya tenderloin, kita punya Wellington ni, kita actually this part of tenderloin lah, and also kita akan balut dengan kita punya crepe. Kita punya crepe ni dia ada spinach dalam dia. Alright, just a second. Okay ke? The done this? Alright. So 6 pieces, okay? Alright, no problem. Happy birthday to you. 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 Mana sini? 1, 2, 3. Sana. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tiup. Ada betul juga saya memang ada majlis. Ahad ni ke 15 kan? Ya saya Syarul. Benar lah. So basically ini adalah luggage daripada ibu. Ibu bagi ibu Syarul. So ya ni tulis kat sini, to my besan with love. Allah Akbar. Lepas tu look, tengoklah, comelnya. At the same time ibu ada bagi macam, tak tahulah, ini mungkin letak kat fridge kot. So I bagilah ibu Syarul sekali. Bagi dua. And then ada keychain juga. So this is for ibu Syarul. Harapnya dia suka sebab it's warna oyen. Itu semua. Ini pun sebab ada warna orange juga. And next one, ibu ada bagi kita orang perfume. Itu dia lah dia. Yay! Thank you ibu. Ayah tengok tak? Saya buka ke Aira buka? Aira buka. Tapi tangan Aira kotor. Kena letak ayam dulu, baru buat tangan, lepas tu buka. Boleh? Ke nak makan dulu? Ke nak makan dulu? Tak wash hand dulu lah, wash hand dulu. Comel lah Aira ni. Okay lah, ambil. Present. Toys. Ada banyak. Oi. Bagi abang dulu. Bagi abang lah, bagi abang Arya tak? Abang tulis je. Bagi pilih untuk abang. Mana? Ni mana? Ni abang. Letak je. Ni siapa punya ni? Ni siapa punya ni? Tak apa, ni untuk Aira. Ha. Ni semua Aira punya. Tak boleh ni kena tu. Ni semua Aira punya. Okey, apa saja tak? Bagi abang Ari lah, abang Ari. Bagi abang Ari. Ni. Bagi abang Ari ni.
Tak betul. Wow, boleh buka. Enggak. Buka Syarul. Masakan untuk suami. Kecil betul. It's a simple one lah. This is a black pepper. Oh, Tapi patutnya Dan seterusnya dalam pukul 1.30 ke 1.35 selepas ada azan, pengantin pun dah siap makan apa semua, kita akan teruskan dengan acara potong kek pula. Yang ni pun akan ditemani dengan lagu saxophone juga. Nampak tak ada nampak. Nampak besar sangat. Baggy. Okay ke? Selesai. sampai balik. Oh ya. Ibu belah mana? Ibu sini. VIP ibu. Ini semua goodie-goodie. Letak di belakang. Itu sana. Tapi letak random. Kalau dah sebelah situ, yang tu letak belah sana. Tak tu. Yang ada bukti ibu beli. Tak adalah banyak. Tapi ada. Kita ada di Dewan. Besok kita ada klien nak bertanding. Siapa yang nak tanding ni? Hey. Tengok. Tada. Baru ni mah. Happening benar. So this is the outside. Doesn't lock korang. Penat sikit. Betul lah. Ambil je video. Edit ni tak bila.
Nasib untung diri suami isteri sama beringat pesan. Selamat pengantin baru diucapkan buat Syahrul dan juga Sofia. Tepukan untuk mereka. Jatuh halu. Ya Allah, tak tahu nak turun macam mana. Hi everyone. So alhamdulillah settle dah my majlis nikah, majlis sandi, majlis apa semalam bertandang. So settle sudah. Alhamdulillah, saya sangat lega after sekian lamanya. Ya Allah, ada barang kat belakang dia lah. So thank you so much siapa yang tengok, siapa yang tunggu, siapa yang tengok video ni sampai habis. Sebab sebenarnya saya tak tahu pun bila saya nak edit video ni. Tapi kalau you guys tengok, maksud saya dah berjaya edit. Okay, hari ni 16 hari bulan 12. So kita tengok, kita post. Kita tak tahu bila kita post. So yeah, alhamdulillah Sofia dah settle. Saya dah tak tahu nak bahasakan diri saya apa dah. I'm so sorry, mungkin ada certain yang I tak cakap sebab I rasa macam malunya aku nak bercakap ni. Macam tu, rasa feel macam malu. Still rasa malu. Tapi Alhamdulillah saya dah settle. So mulalah hidup yang baru dengan orang mana orangnya tengah beli makanan. So ni pun try nak pergi balik rumah ayah dia. Maybe esok try balik rumah ayah saya. Sebab saya baru balik daripada rumah ibu dia. Kalau ibu ada rumah kat sini, saya dah balik rumah ibu saya. So by the way, saya ada jam baru. Ini jam ni kan, ibu kan. Ini jam ni, ya Allah, saya dah beli lama dah. Berbulan dah beli. Tapi baru alhamdulillah after almost 1 year saya pakai jam ni.
So korang, thank you so much untuk doa-doa yang baik-baik. Yang mana datang kenduri Chia, terima kasih sangat-sangat yang doakan kita orang pada awal lagi. Saya jenis yang tak tahulah bagi tahu ke dengan dia. Saya tak bagi tahu, tapi yang tahu, yang tak tahu tak tahulah. Tapi lah tu. So thank you so much korang. Saya tunggu dia datang. Thank you so much korang. Is he coming? Yeah, he's coming. He's coming. Where's my boo? Oh, that's my boo. Hello, hi. Say thank you to everyone. Terima kasih untuk semuanya. Oh. Cintaku. Ni tutup video. Tutup video, okey. Terima kasih kepada semuanya yang betul-betul menjayakan majlis kita orang. Apa kamu semua? Apa artinya kita? Ada tahu dah ayat semalam patutnya. Tahu ni. Tanpa family Risa tak lengkap lah majlis ni. Itu yang sebenarnya, bukan lengkap yang I tulis tu. Tulis apa? I dah lupa. 3 bahagian. Cringe. Bye-bye. Okay, bye-bye. See you next video. Yeah, next video bila? Nanti ada anak. Yo, pantas. Terima kasih semuanya. Sambung balik. Setelah 2 minggu kita bekerja keras. 2 minggu, 1 minggu. Tak, I daripada awal tahun lagi. Yes, sama lah. Okay. Syabas anak muda. Syabas Syarul. Engkau boy. Ish, nak dia bersentuh dah. Kita kan sentuh. Cubit. Dah, bye-bye. Assalamualaikum. Okay, kesalam. Bye-bye. Terima kasih semuanya atas dah lah. jasa anda semua. Kita tolong. Okay. Dah, bye-bye. Tutup. Tutup tangan. Bukan. Tutup. Oh, gitu lah. Kita